Okey kawan, kita naik dulu ni. Kita nak minum-minum dulu makan minum dulu. Kau tengok pada beg ni tak kurang pada sebulan. Lumayan lama juga perjalanan ni ditempuh oleh saudara kita ni kawan-kawan. Ada lebih kurang agak-agaknya dalam 5 jam lebih atau hampir 6 jam perjalanan daripada pelabuhan di Tanjung Pinang ke pelabuhan di kampung kita, yakni di Sembuang. Saya sempatkan juga bertanya kepada orang bertiga ni akan apakah mereka ni mabuk laut. Ternyata alhamdulillah orang-orang ni kuat semua. Alhamdulillah tak ada yang mabuk kawan-kawan. Kita masuk ke kedai makan, rumah makan khas Padang Ayah Bundo, menikmati makanan dan minuman sambil berehat dan juga sambil berbual-bual tentunya. Dia biasanya diorang ni nak dia nak tahu dah siap dah. Besok pagi lepas sarapan ke mana? Lepas tu buat apa? Malam rehat. Mungkin malam boleh buat bakar-bakar kan, suasana kampung. Dia Iqbal tahu je kalau orang Malaysia datang sini, dia nak tengok suasana kampung. Yang nak datang, yang tak nak datang tu abaikan lah. Macam saya datang, saya nak tengok suasana tu. Jadi mungkin Iqbal boleh bawa program apa tau, menjalin ke, menjaring ke, buat program tu. Iqbal kira. Jadi kata Iqbal kira-kira okey, kos 3 hari 2 malam, satu orang jatuh berapa? Bot lain lah. Bot lain. Nanti saya bagi tahu dia orang. Jadi tu boleh diusahakan dulu kan? 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 Kalau tahu saya beritahu tu. Mungkin hari pertama Iqbal kata makan kat sini.